Abang, dah ngerjain PR belum? Hah? PR? Apa pula itu? Apa tu PR, Ama? PR, Bang. Pekerjaan rumah. Hah? Pekerjaan rumah? Nyapu, masak, basuh baju. Banyaknya. Penatlah abang macam ni. Banyak sangat lama penat abang. Banyak apa pula? Hari tu Amat tengok cuma satu je PR abang. Yang dari sekolah. Oh, selamat abang. Oh, maknanya Amat cakap kerja sekolah ni lah. Abang tengah buat lah ni. Oh, abang tengah buat. Kenapa Amat cakap PR? Yelah, biasanya Amat dekat Indonesia Amat sebut PR, pekerjaan rumah. Oh, bahasa Indonesia rupanya. Dah siapkan cepat ya.